Pagi ini saya membawa anak saya ke satu pot roti canai yang saya paling suka sekali di Teluk Intan, yang hanya buka pada hari Khamis sehingga Ahad. Inilah dia, roti canai gerai Opa yang terletak di seberang Afin Bank. Dah banyak kali saya makan di sini, ingat tak mau review, takut susah nak makan nanti. Harga sangat berpatutan untuk kualiti yang begitu mantap. Maaf, bagi saya kalau roti canai mamak memang susah nak menang roti canai Melayu. Betul. Kami order roti sarang burung, tapi datangnya seorang sebiji telur je. Bukan apa, takut tak balance nanti. Alamak, sedap ke ni? Kalau tak sedap, macam mana boleh menjadi roti canai yang saya paling suka sekali di Teluk Intan? Tarik sikit, fuyo gebu dia. Roti canai gepuk level lain. Bagi saya, hanya kuah dal sini agak cair. But I don't care. Still my best roti canai in Teluk Intan. Rasanya siapa lagi peminat sini? Komen sikit.